guys, menggunakan minyak yang goreng ayam tadi. Kita tumis bahan-bahan ini tadi guys. Lepas tu kita masukkan kita punya serai. Stay tune guys. Oke, nak letak ayam saya punya. Ini ayam masak roast. Lambat lah guys. Masukkan ke semuanya. Lama. Steady guys. Okey, kita kacau dia guys. Kita masa ni kita tak perlu api yang besar ya. Kita kacau dia. Bagi semua sos-sos ni terkena dengan semua ayam-ayam yang kita goreng ni. Baru dia kita punya ni sedap. Kita kacau guys. Okey, kita punya ayam masak roast kita ni sudah masak guys. Okey. Kita nak hidangkan guys. Ini dia guys, ayam masak roast saya guys. Beza dia ditambah santan. Beza sama dengan ayam masak merah. Tapi ini kita letak santan. Ada juga yang letak susu pun boleh, santan pun boleh. Itu dinamakan ayam masak roast. Jalan